Bang, duit dividen ASB sesuai atau tidak tukar dalam bentuk emas? Okey, baik, menarik soalan ni. Jom saya jawab. Jangan lupa save dulu video ini sebelum dia hilang daripada FYP anda. Yang pertama sekali kita kena ingat, dividen ASB ataupun emas, dia adalah dua aset yang berbeza. ASB ialah aset kertas yang mana nombornya walaupun masih sama, nilainya semakin lama semakin menyusut. Tetapi emas pula ialah aset fizikal. Walaupun beratnya sama, tetapi nilainya semakin lama akan semakin naik. Kalau kita tengok dari sudut ASB, purata kenaikan dia ialah dividennya ialah sebanyak lebih kurang 5% ataupun maksimum 6% lah mengikut sejarah sebelum-sebelum ini. Tetapi emas, kita kena ingat pada tahun lepas sahaja, kenaikan emas ialah sebanyak 40% melebihi dalam masa 1 tahun. Jadi kalau kita tolak zakat pun baru kita kena tolak 2.5%. Dan katakanlah yang orang bising sangat sekarang ni iaitu spread. Spread untuk item emas public gold biasanya 9% dan ke bawah. 9% maksimum dan juga semakin besar item emas fizikal, semakin kecil lah spread ataupun susut nilai untuk emas. 40% tolak zakat, 2.5% tolaklah katakanlah spread 9% sekalipun, anda ada masih lagi baki lebih kurang 20% lebih. Jadi kalau anda nak mula simpan emas dan anda nak gunakan ASB punya dividen untuk ditukarkan menjadi aset, bagi saya tidak ada masalah dan juga anda patut buat pada hari ini, dengan syarat anda mampu untuk simpan emas tersebut dalam masa 2 tahun dan ke atas. Kalau anda mampu buat benda tu, jangan risau, jangan runsing, anda tidak akan kerugian apa-apa. Sebab apa? Emas juga adalah duit, cuma dalam bentuk yang lebih baik.